welcome back to my channel. Morning. So korang, hari ni video aku nak buat, actually kita orang sebenarnya nak sambut anniversary parents kita orang. So aku dengan ada sibling, my adik-beradik aku, kita orang ni decide nak celebrate lah sebenarnya sebab dah ramai semua dah bekerja ni. So kita orang nak celebrate anniversary parents kita orang. So sekarang aku dekat tempat kita orang nak celebrate esok. Actually kita orang nak celebrate esok malam sebab malam esok adalah malam sebelum hari diorang punya anniversary lah. Okay, so diorang tak tahu pun, tapi aku dah ajak parents aku pergi ajak makan. Aku cakap kat diorang aku nak belanja diorang makan, tapi sebenarnya nak celebrate anniversary diorang. So korang enjoy the video. Hari sebelum esok malam kita orang celebrate adik aku, so dia lah yang akan dekor. And then disebabkan adik aku kerja sini, tak nampak guys, so disebabkan adik aku kerja kat wedding brown ni, so aku book dengan dia lah. So let's go. Okay guys, kita orang dah siap dah dekor akhir. Tadi kita orang dah beli kek and then kita orang simpan kat sini, kat tempat adik aku. So just untuk esok je lah, tapi esok malam actually kita orang sambut. Okay, so sekarang kita nak balik dah sebab dekat ni pun dia orang dah mula kemas apa semua. So kita orang akan balik. Kemudian tunggu adik aku kejap, okay? Okay guys, so kita orang dah siap dekor untuk malam esok bersama dengan adik-adik aku semua. So kita orang akan buat dekat dalam bilik belakang tu lah. Kita akan makan dan surprise kat belakang tu, okay? So sorry. So tunggu hari esok. Hari ni kita orang nak balik dah. And then jumpa esok. Bye. Okay guys, sekarang kita orang dah, aku dah siap-siap, tunggu adik aku je. Adik aku ni melambat sikit siap. Okay, tapi ayah aku dah ada dekat dalam, tunggu ibu aku je tinggal. Okay. Hello guys, kita orang dah sampai dekat tempat kita orang nak celebrate mak ayah aku nanti. Tapi mak ayah aku tengah parking kereta dekat sana, dekat jauh sikit lah. So kita tunggu dia orang. Okay, nanti kita tengok reaction dia macam mana. Aku tak pakai mic lah pula, nanti tengok. So ibu gaya sampai dah. Halo, ikut mana? Serik. Ikut bomo tu. Kita nak tangga sekejap. Aku pun bengah. Okay. So kita nak buka dah. Sampai dah, doktor. Okey. Oh, dah ambil kau. Ni baru. Ni kat ni. Ni kat rumah tu. Ni Mak Wen. Mak Wen. Ni masa kat dia, Ya ke? Kan? Ya ke? Sorry. Ni alung. Ni alung ni. Dengan ada kat tam lah. Ni sado. Jangan. Ya, ni angan. Kenapa? Ni adik. Alung. Oh, tengok ini. 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 Weh, kau sana ni. Ni mana? Ini dekat tu beli tu mahal. Simpan. Nanti dulu pameran kat sekolah pun tak? So, kita orang buat gambar. Adia. Gambar. Gambar kat sini lah. Mana ambil rumah? Aku rakam. Tolonglah. Ya. Dek, tripod dek. Tripod. Mana kat sini tadi? 1, 2, 3.
Baby tak ada bagi. Tak ada kasut. Terima kasih Ajar. 1, 2, 3. Ada. Sikit je, patut lagi 10. Ya. Ada, jom. Jom. Makan dulu lah. Okey, kita dah selesai makan. Nanti kita nak kemas. Nak kemas dengan timuk. Kita Layan kau. kemas lah. So timuk lah. Ya. Ini ibu, ibu. Ibu Kalau lagi. orang besar, dia halau. Masuk. Okey guys, dah siap makan. Nanti dah saya kemas. So kita nak balik dah. Jom ibu. Oh, ibu je. Okey. Mana? Ha? Ada. Berapanya? Dah siap belanja. Gila bapa ramai, masya-Allah. Masya Allah. Ha? Dah ready tu kan? Gila kau tak tahu. Ingat ke tu ada burger ke apa? RM20 kan? RM8.5. Burger biasa pun. Ayah dapat burger betul lah. Ayah suka tu beli kan? Ha? Ada. Okey. Bye.